Keadaan terkini musim sejuk di semenanjung Gaza semakin mengancam nyawa dengan 11 kanak-kanak dilaporkan maut akibat hipotermia. Jurucakap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq sekali lagi menggesa agar sekatan Israel terhadap operasi kemanusiaan ditamatkan dengan segera. Menurut Farhan, merujuk Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA, keluarga-keluarga di Gaza terus berdepan keadaan musim sejuk yang amat buruk. Pada Selasa lalu, seorang lagi kanak-kanak dilaporkan meninggal dunia akibat hipotermia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 11 kematian sejak musim sejuk bermula. Jelas Farhan, PBB dan rakan-rakan kemanusiaan di bawah payung PBB telah mengagihkan puluhan ribu kemah dan ini bagi menyediakan perlindungan kepada lebih 1,5 juta penduduk. Namun begitu, menurut beliau, perlindungan kemah adalah sangat terhad, terutamanya ketika musim sejuk dan PBB terus menggesa penyediaan penyelesaian tempat perlindungan yang lebih kukuh agar penduduk tidak bergantung sepenuhnya kepada kemah. Farhan turut memberi amaran akses kepada makanan masih rapuh walaupun terdapat sedikit peningkatan dalam penggunaan makanan pada bulan ini. Tegasnya, kemasukan bantuan kemanusiaan dan bekalan komersial perlu diteruskan serta dipelbagaikan. Sementara itu, beliau turut menyatakan bahawa PBB ketika ini sedang berusaha menangani masalah kekurangan zat makanan dengan perkhidmatan kemanusiaan diperluas melalui puluhan fasiliti baharu sejak gencatan senjata diumumkan. Sehubungan itu, PBB sekali lagi mengulangi gesaan supaya semua sekatan terhadap operasi kemanusiaan dihentikan termasuk larangan berterusan terhadap UNRWA. Tegasnya lagi, semua rakan kemanusiaan PBB mesti dibenarkan beroperasi tanpa halangan di seluruh Gaza dan tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur.